Bagi pihak FAM, apa lagi yang boleh dikatakan? FIFA dah arah sekretariat mereka untuk melaksanakan siasatan rasmi berkenaan pentadbiran dalaman FAM. Asian Football Confederation AFC yang beribu pejabat di Malaysia sehingga 2 hari lepas memegang polisi tak nak komen. Tetapi kini Sekjen AFC Winsor John memberitahu Astro Arena sebegini: tidak ada sebarang langkah daripada FAM selepas penghakiman pertama. FAM tidak buat apa-apa. Tiada staf yang dibuang kerja. Tiada laporan polis. Tiada apa langkah yang diambil FAM. Daripada senyap, AFC kini pun dah join geng untuk kritik FAM. Menteri Sukan Hanayo yang seperti tidak memahami implikasi penuh situasi mengatakan pihaknya bekerjasama dengan KDN dan juga mana-mana pihak. You bukan seorang. Semua dalam kerajaan mahukan masalah ini hilang tetapi tidak mahu melakukan apa-apa kecuali mensenyapkan diri. Walaupun ini adalah isu perlembagaan